Korang perasan tak? Kita sehari pegang phone sampai 6 jam. Tapi most of the time, phone tu membantu kau ataupun banyak kau habiskan masa saja. Dulu aku pun macam tu. Tengok video yang tak bermanfaat, scroll tanpa hala tuju. Tapi hujung bulan still tunggu gaji semata-mata. Sampailah satu masa aku jumpa satu peluang mudah ni, iaitu buat duit daripada phone. Satu platform dalam bidang telekomunikasi. Kerjasama dengan syarikat Celcom Digi. Satu company yang besar kan. Celcom Digi buat bilion setiap tahun. Dan rupanya ada cara untuk kita sebagai pengguna untuk dapat royalty daripada keuntungan tu. Menarik kan? Kita boleh dapat royalty daripada 10 ke 26%. Banyak tu. Bayangkan, kau guna phone, orang lain pun guna phone juga. Tapi kau dibayar royalty. Benda ni dah lama tapi tak ramai orang tahu lagi. Kalau nak tahu lebih lanjut, aku share detail dekat web biru. Okay? Penerangan tu akan dibuat secara live pukul 9 malam. Penerangan percuma je. No pressure. Hidup ni kadang-kadang kita rasa tak adil. Sebab ada orang dapat lebih. Sedangkan kita dah berusaha. Sebenarnya mungkin kita yang belum jumpa peluang yang sesuai untuk kita. Dan keadilan tu akan datang bila kita tak berhenti berusaha. Setuju tak?